Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di KS Lina Channel. Hari ini saya teringin nak makan nasi goreng yang plain rasanya. Ini dia nasi goreng telur. Saya nak masak nasi goreng ni. Nampak sedap dan menyelerakan. Ini kira resepi campak-campak. Jadinya bahan-bahannya memang sangat-sangat mudah. Ini dia bahan-bahannya. Mudah je kan? Kuantiti bahan-bahannya tak ada. Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Boleh je diagak-agak kuantitinya. Tengok kuantiti bahan-bahan yang saya gunakan. Saya nak terus memasak nasi goreng ni. Panaskan kuali dan masukkan minyak masak. Masukkan hirisan bawang merah. Hirisan bawang putihnya pula. Tumiskan sebentar sehingga naik bau dan agak garing. Bawang merah dan juga bawang putihnya kalau hendak ditumbuk pun boleh juga. Saya hiris-hiris saja sebab nak cepat. Kira nasi goreng ekspres. Nak cepat kan? Hiris-hiris saja. Bila dah agak garing macam ini, ketepikan. Masukkan pula telur. Biarkan seketika. Saya nak buat telur hancur. Nak ditambahkan lagi telur ayamnya pun boleh juga. Ikut cita rasa masing-masing. Kacau-kacau buat telur hancur. Satukan ke semua bahan-bahannya. Kacau-kacau sebentar. Masukkan garam. Serbuk lada sula. Kacau-kacau sehingga sebati. Kemudian bolehlah dimasukkan pula nasi. Kacang panjang yang dipotong-potong kecil-kecil macam ini. Cili padinya pula. Daun bawang. Kacau-kacau sehingga sebati.
Nak buat nasi goreng yang sedap, gunakan nasi yang semalam. Kalau ada lebihan nasi, jangan dibuang. Simpan di dalam peti ais. Keesokan harinya boleh digoreng. Jadi nasi gorengnya akan lebih sedap. Teruslah dikacau-kacau sehingga sebati. Lerai-leraikan yang berketul-ketul nasinya. Bolehlah rasa. Kalau tak cukup masin, boleh saja ditambahkan lagi garam. Nak masukkan serbuk perasa pun boleh juga. Kali ini nasi goreng yang saya masak ni simple sahaja. Saya tak masukkan pun serbuk perasa. Kita rasa kena ikut selera masing-masing. Saya kuatkan sedikit apinya supaya nasi gorengnya akan lebih terlerai-lerai dan berderai-derai macam kad kedai. Okey, dah masak dah nasi gorengnya. Nasi goreng telur yang sangat-sangat mudah dan simple. Iris-iris saja semua bahan-bahannya. Mudah kan? Cepat dimasak, sedap rasanya. Saya nak taburkan lagi dengan potongan cili padi. Ada lebihan daun bawang, saya tambahkan juga. Sesiapa yang teringin nak makan nasi goreng telur yang simple macam ini, silakan cuba resep ini. Selamat mencuba. Terima kasih.